RM20 je, minor user annoyance. Tapi block email sah kos RM40, user churn. Jadi cost ratio ialah 20 bagi dengan 400 sama dengan 0. Tu kurang dari 0.9. So kita guna precision. Gmail lebih rela, biar sikit spam masuk dari tak sengaja block email, penting kau. Memang masuk akal. Saya tunjuk business impact. Dalam medical example, kita dengan 100,000 patients setahun. Naive approach terlepas semua 1,000 cancer. 1,000 preventable deaths dan 4.5 bilion ringgit dalam liability. Guna cost ratio framework dengan recall, kita tangkap 90% cancer, 900 nyawa diselamatkan, kita ada lebih false alarms, tapi itu still okay. Gila teruk ni. Pilihan metrik yang betul selamatkan dan hampir 4.5 bilion ringgit. Sekarang untuk spam filters, kalau kita maksimumkan recall dan catch semua spam, kita block banyak